Hai, Assalamualaikum. Dalam video ini saya akan tunjukkan cara mudah transfer duit dari akaun tabung haji ke akaun bank lain seperti Maybank, BSN, CIMB dan bank-bank lain menggunakan aplikasi Tijari. So, tanpa berlengah lagi, jom kita ke bahagian tutorial. Pertama sekali, anda kena buka aplikasi Tijari di telefon anda. Bagi yang belum install, anda bolehlah install di Play Store ataupun App Store. Alright? Untuk log masuk, dekat bahagian sini anda kena masukkan ID pengguna anda dan anda klik log masuk. Seterusnya, anda klik ya sekiranya gambar keselamatan yang dipaparkan adalah kepunyaan anda. Di bahagian sini pula, anda kena masukkan kata laluan. Seterusnya, anda klik log masuk. Di halaman utama ini, untuk membuat sebaran transaksi, anda kena klik pada bahagian menu. Kemudian, untuk pindahan wang, anda pilih menu pindahan. Di paparan pindahan ini, untuk pindahan ke akaun bank, anda kena pilih menu permohonan pindahan e-telegrafik. Okey, untuk persetujuan terma dan syarat ni, anda kena baca betul-betul dan anda kena faham. Sebabnya dekat sini ada beberapa syarat. Okey, syarat yang pertama, permohonan hanya boleh dibuat oleh pemilik ataupun pendeposit sahaja. Syarat yang kedua, bayaran perkhidmatan akan dikenakan, di mana tiada charge untuk pindahan ke bank Islam, manakala charge untuk bank-bank lain seperti Maybank, Public Bank dan sebagainya akan dikenakan charge sebanyak RM2. Syarat yang ketiga adalah tempoh pindahan adalah selewat-lewatnya 3 hari bekerja dan ia tidak termasuk pada hari permohonan. Okey, kalau anda bersetuju dengan terma dan syarat yang ditetapkan tadi, anda klik sahaja pada bahagian setuju. Di bahagian permohonan pindahan e-telegrafik ini, anda kena isi semua butiran maklumat pengeluaran. Okey, untuk bahagian pilihan akaun bank ini, bagi yang pernah mendaftar akaun sebelum ini, anda boleh sahaja klik dekat bahagian daftar. Tapi bagi yang baru pertama kali, maksudnya anda belum pernah membuat pindahan menggunakan aplikasi Tijari, anda kena pilih menu belum daftar. Seterusnya, anda masukkan maklumat akaun bank anda. Anda klik sahaja dekat bahagian sini. Dan sila pilih nama bank yang anda nak transfer. Dekat bahagian sini anda kena masukkan nombor akaun bank penerima anda. Di bahagian nombor MyCard penerima ini, anda kena masukkan nombor MyCard anda. Lepas tu anda kena masukkan jumlah yang anda nak transfer. Jumlah paling sedikit yang anda boleh transfer adalah RM5. Seterusnya anda kena masukkan tujuan pindahan. Bila dah selesai, anda klik berikutnya. Pada paparan pengesahan pindahan e-telegrafik ini, anda kena semak semua maklumat yang dipaparkan. Untuk bahagian charge perkhidmatan, saya punya adalah kosong sebab saya buat pindahan ke akaun bank Islam. Sekiranya anda buat ke akaun Maybank, Public Bank, BSN, dekat sini akan tertera RM2. Okey? Jadi, lepas anda dah semak semua maklumat tersebut dan maklumat tu adalah betul, anda scroll ke bahagian bawah dan anda klik pada bahagian mohon TAC. Nombor TAC akan dihantar kepada anda melalui SMS. Jadi, sila buka SMS anda dan sila masukkan nombor TAC tersebut dekat bahagian sini. Bila dah selesai, anda klik hantar. So, kalau keluar status diterima untuk diproses ke bank, itu maksudnya anda telah pun berjaya membuat permohonan pindahan duit tabung haji ke akaun bank anda. Tapi perlu diingatkan, tempoh pindahan adalah 3 hari bekerja. Untuk muat turun maklumat transaksi, anda boleh sahaja klik dekat bahagian muat turun dan anda boleh pilihlah aplikasi mana yang anda nak gunakan untuk anda share maklumat transaksi anda tadi. Okay, anda boleh direct hantar melalui WhatsApp, Telegram ataupun anda boleh sahaja savekan sebagai PDF. So, itu sahaja untuk kali ini. Apa-apa pun, jom buat dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam next video.